alam Melayu terletak di Malaysia saja, ramai sebenarnya masih keliru. Sebenarnya alam Melayu ialah kawasan yang jauh lebih luas. Ia merangkumi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand dan selatan Filipina. Beribu-ribu tahun dahulu, paras laut jauh lebih rendah berbanding hari ini. Ketika itu, semua kawasan ini masih bersambung sebagai satu daratan yang dikenali sebagai pentas Sunda. Oleh sebab daratan masih bersambung, manusia, haiwan dan tumbuhan boleh bergerak bebas dari satu kawasan ke kawasan lain tanpa perlu menaiki kapal. Apabila zaman ais berakhir, ais di kutub mula mencair, paras laut meningkat dan pentas Sunda tenggelam, lalu terbentuklah kepulauan yang kita kenali hari ini. Walaupun kini dipisahkan oleh laut, masyarakat di alam Melayu masih berkongsi banyak persamaan. Mereka mempunyai bahasa, budaya, adat resam, kepercayaan dan asal-usul keturunan yang hampir sama. Sebab itulah konsep alam Melayu dapat dilihat daripada 3 sudut utama, iaitu geografi, bahasa dan budaya. Jadi, alam Melayu bukan sebuah negara, tetapi sebuah rantau yang berkongsi sejarah, bahasa dan budaya sejak ribuan tahun dahulu. Baru tahu? Follow untuk lebih banyak fakta sejarah Malaysia yang ramai masih keliru.